Pasal aku terjebak air. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allahu akbar. Ternyata okay, Assalamualaikum. Hari ni 23 hari bulan 4. Boleh dikatakan hari ni harapan tak akhir aku lah. Sebab apa aku kata harapan tak akhir? Sebab sebenarnya kalau ikutkan hari ni hari keempat dah aku ni lah duduk dekat Kuantan dengan Yai. Jadi 4 hari ni kan, ni kira hari tak akhir ni, hari keempat, mana petang ni dah nak shoot balik Terengganu. Cuma untuk 3 hari sebelum tu adalah duduk dekat Timor Bay, lancar dah dengan Ai. Tapi masih tak seperti yang aku expect lah. Jadi harapan aku untuk hari ni semoga ada manis-manis lah. Jadi kita recap sikit. Untuk hari pertama tu memang aku totally kompau lah. Tapi aku ada ni lokoh ikan kacang seekor untuk hari pertama tu. And then hari kedua pun memang main jiwa juga tu. Sebab aku dapat seekor tenggiri, tapi memang aku banyak lokoh. Rasa dalam 3-4 kali yang aku ingat, 2 kali lokoh tepi IB, lepas tu lokoh time tengah gulung lah. Tapi tak apa, kumpau ke apa semua tu, malam tu balik petang tu dari darat, Ai dia tolong masuk. Memang sebab tu kalau camping dengan Ai memang A lah. Bagi aku A. Dia masuk petang tu, tenggiri singgang dengan tenggiri goreng. Time tu makan memang apa tu memang tengok dunia lah. Rasa kecewa kumpau hari tu hilang sekejap. And then untuk hari ketiga lancar lagi hari ketiga. Tapi aku dapat kacang seekor je, kacang ekor kuning. And then itulah sampailah ke hari ni. And then hari ni plan asalnya sepatutnya nak lancar 5 orang. Yai, aku, Atan, Mr. Sam, lagi seorang Azri. Tapi Mr. Sam dengan Azri ada urusan tak dapat nak elok. So hari ni lancar 3 orang je lah. Aku, Yai dengan Atan. Atan pun baru sampai. Jadi itulah, barang siap waktu turun, IB siap waktu turun belaka dah. Tak ada benda kot. InsyaAllah semoga hari ni ada manis-manis lah. Okay, jom kacau. One eternity later. Alhamdulillah ada hari ni. Janganlah lucu.
Alhamdulillah. Ni ada dalam 2 kilo. Kecil pun jadi lah. Sekadar je. Mantap. Two hours later. Ada strap lagi. So ni. Wah, jolok. Ujung. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berapa kilo ni? 4, 5, 5, 6 gitu lah. Kasut kot ni. Alhamdulillah. 2 ekor dah. Mantap Lecik sikit kot sebab tak ada asyik pun benda ni. Dia ni buat benda. Kat darat dah. Sekarang ni dua-dua naik atas dah. Air dengan aku. Atan tadi dia terpaksa naik awal sebab dia ada emergency sikit. Jadi pergi ke hasil tu. Hasil hari ni tak mengecewakan lah. Awal pagi tu dapat saiz 3 kilo. Dan dalam tengah hari tak silap aku dapat agak dalam 6 kilo lah.
Setakat tu je lah cerita 4 hari berkampung dekat Kuantan dengan Ai. Jadi ni hari lah ni. Nak balik. 4 hari duduk sini. Dia ada menderuk kemah belakang IB naik atas kereta. Lepas tu nak ship balik Ganu tu lah. Jadi setakat tu dia lah cerita aku untuk 4 hari ni. 3 hari ada berapa nak. Okey, jadi hari ni okey lah. Ada benda aku. Kita jumpa next video. Okey. Assalamualaikum. Bye bye.